Tapi saya siram dekat, kalau dapat kualinya lagi panas lagi better ni. Biar dia sekejap, jangan kacau. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi lauk sos kicap bercuka. Okey, first kali kita panaskan minyak. Sementara nak tunggu minyak panas, Kak Zaida nak kisar ni. Kita perlu kisar halia, bawang putih dan lada hijau. Okay, kita masukkan air sikit. Kisar tak perlu halus. Ini minyak Kak Zaida. Okey, kita akan masukkan bawang. Sekejap aja ni, tak perlu lama sangat. Janji dia kena minyak tu dia terbuka tu. Bila kita tumis dia, minyak panas, bawang tu akan terbuka. So kita masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar ni tadi. Lada hijau, bawang putih dan halia. Sementara kita nak tunggu dia garing, alright, kita nak bancuh kicap ni. Masukkan sos dalam kicap ni. Ni sos tomato, sos cili, sos tiram. Kemudian kita ratakan. Dia tadi dia penuh dengan air, sekarang dah tinggal lada je. Nampak? So dia dah tak ada air lagi. So dah just nice. So kuali kita dah panas. Saya nak masukkan ni. Tapi saya siram dekat, kalau dapat kualinya lagi panas lagi better ni. Biar dia sekejap, jangan kacau. Kita biar sekejap. Kita nak bagi kicap tu macam hangus sikit. Baru dia sedap. Okay. Kita biar sekejap ya, biar sampai kicap ni masak. Okay, kita nak masuk lada sulah. Saya dah pakai lada sulah ni. Saya masak 4 ekor ni ya, jadi saya letak banyak sikit. Kalau you rajin, you tumis dekat bekas lain pun tak apa. Jangan campur dengan bawang tadi. Tumiskan sampai dia dah macam bau kicap. Kicap digoreng, lepas tu baru you masuk dekat dalam lada tadi. Kicap garing baru sedap. Saya letak sikit ya. Kita letak sikit cuka. Cuka ni when you masuk dalam lauk, dia ada bau. Dia ada bau cuka. Kalau you ganti dengan asam cuka ni, dia tak ada bau cuka. Itu beza dia. Nampak dia dah caramelize, dia dah bertali. Kat sana letak garam. Be careful when letak garam ya, sebab kita dah ada kicap kat sini. Tak letak garam pun tak boleh juga. It doesn't mean that kicap tu cukup untuk nak jadikan kuah. So kita letak sedikit garam. Dia kacau, saya nak masukkan ayam yang telah kita goreng tanpa kunyit. Garam sahaja. Kita tak nak ada bau kunyit dalam lauk ni. Kita nak masukkan semua ayam ni. Okey, kita besarkan api. Okey, ni nampak lauknya. Okey, kita nak masukkan semua ni capsicum. Kita nak masukkan pula batang seleri. Masukkan air. Waalaikumsalam. Saya dah banyak cuba resepi Cikgu Zaida. Sedap, simple. Terima kasih untuk resepi. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, nampak tu kuah dia. So kita nak tuang sedikit bancuhan tepung jagung dan sedikit air. Kalau puan rasa tak nak letak ni pun tak apa. Cuma kalau letak ni, dia rasa lain sikit lauknya. Dia macam dia ledut-ledut sikit, pekat-pekat sikit. Okay. Tak nak letak ni pun tak apa. Cuma yang ini bagi dia tekstur dia lain. Tekstur kuah dia lain. Ini kena agak-agak lah ya. Okey, Kak Zaida nak masukkan daun bawang. Dah lauk ni dah. Dah pun siap lauk kita. Jadi saya letak gula. Ini ikut selera masing-masing. Kalau you rasa nak letak, letak. Tak nak letak pun tak apa. Ya, sikit saja.
Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap lauk kita hari ni, iaitu lauk sos kicap bercuka buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.